Berhenti perasan makan mentega kacang boleh awet muda. Kajian terkini dah tampar mitos tu. Nak kunci keremajaan, anda wajib makan kacang tanah sebiji-biji. Kalau salah teknik, anda bukan makin muda, tapi cuma telan kalori kosong sampai gemuk. Kenapa kita jadi tua? Sebab hujung kromosom kita yang dipanggil telomere makin lama makin haus. Bayangkan tali kasut anda. Kalau plastik keras di hujungnya tercabut, tali itu akan berbulu dan rosak kan? Bahan antioksidan dalam kacang tanah inilah yang bertindak sebagai plastik pelindung tu. Dia kunci telomere anda supaya tak jadi pendek. Universiti Barcelona dah buat uji kaji ke atas 58 orang muda. Hasilnya, mereka yang makan kacang tanah asli, kelajuan pemendekan telomere mereka menjadi perlahan separuh. Tapi kumpulan yang makan mentega kacang, kesannya jauh panggang dari api. Sebab apa? Proses kilang dah buang semua jiwa anti penuaan kacang tu semasa ia diproses menjadi krim. Macam mana nak makan dengan betul? Ingat nombor keramat ini. 25 gram sehari. Agak-agak segenggam kecil tapak tangan anda saja. Syarat wajib, pilih yang original. Masih ada kulit ari nipis tu tanpa garam dan bukan digoreng minyak. Roasted, not fried. Inilah dia ubat panjang umur paling murah di dunia. Modal beberapa ringgit je boleh lawan tua. Buat apa membazir beli krim muka kayangan? Malam ni juga mula kunyah. Ikuti saya. Jom rungkai formula kehidupan.